Okay, kalau siapa yang ada masalah ke tak bekerja, nak release tension, ini merupakan terapi minda. Just kita tengok je dia, tengok je. Jadi kepala otak kita tak adalah fikir pasal kerja, dia akan release tension lah. Ada orang dia kadang beli ikan, dan puyuh pun boleh jadi macam terapi minda juga kita, untuk release tension. Kalau ada anak-anak yang suka ni, dia jadi galik lah. Boleh apa ni, larikan dia daripada main handphone. Ni pun boleh jugalah. Dia bagi makan, bagi minum, antara aktiviti yang bagus jugalah untuk anak-anak.